Jumpa lagi kita pada hari ini dalam podcast kita pada pagi ini, dan bersama saya Wan Azhar PPKP, dan ditemani saya pada pagi ini Dr. Syiham daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, dan juga yang di sebelah sana Dr. Zul Husni yang juga daripada Jabatan Kesihatan dari Negeri Kelantan, yang khususnya dihantar daripada unit kawalan penyakit berjangkit, kan? Ya, betul. Okay. Dan pagi ini kita akan bercakap berkaitan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut. Boleh doktor terangkan sedikit apa itu penyakit tangan, kaki dan mulut tu? Okay, terima kasih Azhar. Sama-sama. Moderator pada hari ini lah. Jadi kalau untuk kita cerita berkenaan HFMD ni, dia dalam bahasa Inggerisnya adalah hand, foot, mouth disease. Jadi tangan, kaki dan mulut lah. Dia disebabkan oleh beberapa virus lah. Dia adalah penyakit viral infection. Boleh disebabkan oleh virus Coxsackie A16, A16, ataupun juga boleh disebabkan oleh enterovirus EV71. Gejala-gejala yang biasanya kita dengar ni macam gejala yang ringan lah. Contohnya demam, ada ruam di tangan dan kaki, dan mungkin boleh jadi ada ulcer di dalam mulut, menyebabkan kadang-kadang kanak-kanak ni kurang selera makan dan sebagainya lah. Kenapa kita perlu bimbang sangat dengan kejadian penyakit HFMD ni, sedangkan macam yang Dr. Zul Husni terangkan tadi, katanya penyakit ni hanya menunjukkan gejala-gejala yang ringan. Adakah gejala-gejala yang lain yang boleh terjadi sekiranya kita dijangkiti oleh virus ni? Okey. Untuk HFMD, macam Dr. Zul Husni terangkan tadi, dia mudah je. Dia macam dua je. Dia perlu ada ruam dan juga ulcer. So ulcer dalam mulut, ruam tu sama ada di tapak tangan ataupun di tapak kaki. So kalau dah ada dua kriteria ni, dah cukup lah untuk kita kata dia tu dah ada penyakit HFMD. Okey. Tapi selain daripada dua ni, kanak-kanak tu juga mungkin ada gejala-gejala yang lain lah. Okey, macam tadi demam, kurang selera makan, mungkin juga rasa lesu, letih. Okey, so boleh juga berlaku. Dan penyakit HFMD ni memang biasanya gejala dia sangat ringan. Okay, so kita ada dua agen penyebab ataupun virus yang boleh menyebabkan HFMD, iaitu Coxsackie virus dan juga enterovirus. Okay, enterovirus ni yang kita risau lah sebenarnya, enterovirus 71, EV71 lah kita panggil. So yang ni dia boleh menyebabkan komplikasi yang lebih serius lah. So yang mana sekiranya dijangkiti, kanak-kanak tersebut mungkin boleh boleh menyebabkan radang otak dan juga radang di jantung lah. So sekiranya berlaku radang di otak dan jantung, yang ni yang boleh menyebabkan sehingga berlaku kematian lah. So kalau lihat di Malaysia ni, kita ada satu wabak lah HFMD yang mana di Sarawak kalau tak silap saya pada tahun 1997. Yang ni memang outbreak ataupun kes yang sangat banyak lah, lebih beratus-ratus lah, lebih daripada 500 kes. Dan pada ketika ini memang ramai kanak-kanak yang dijangkiti dan terdapat juga kematian lah. So memang kita, walaupun nampak ringan je penyakit HFMD ni, tapi dia memang boleh menyebabkan kematian. Yang tu yang kita risau. Okey, masih banyak perkara yang kita akan bincangkan sebentar lagi, tapi sebelum itu kita rehat seketika. Wan, tadi kan ada 2 orang kawan Rara tak sekolah sebab kena HFMD. HFMD tu apa, Wan? HFMD ni penyakit tangan, kaki dan mulut.
ada ruam dengan lepuh di tapak tangan dan kaki, demam dan ulcer di tekak dan mulut. Aduh, kesiannya. Mesti sakit kan? Boleh berjangkit ke Wan? Boleh Rara. Untuk cegah dari berjangkit, Rara kenalah rajin cuci tangan dengan betul dan sentiasalah jaga kebersihan diri. Okey Wan. Okey, baik. Bertemu kembali kita pada sesi pagi ini membincangkan berkaitan dengan penyakit HFND bersama wakil daripada Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Jadi doktor, macam mana situasi sekarang berkaitan dengan penyakit ni di Malaysia dan khususnya di Kelantan? So untuk penyakit tangan, kaki dan mulut ni memang kita sentiasa dalam pemantauan kami lah. Okay, so kita akan pantau bilangan kes dari semasa ke semasa. So bermula lebih kurang dalam bulan Oktober tahun lepas lah kita dapat lihat ada peningkatan kes untuk HFMD ni lah. So dari semasa ke semasa, minggu ke minggu memang kes dia makin meningkat lah. Berlaku hampir keseluruhan negeri di Malaysia ni lah. So dan masih kata meningkat sehingga ke hari ni lah, pada minggu sekarang ni. Kalau kita tengokkan untuk Malaysia lebih kurang dalam 20,000 kes lah. Okay, sehingga kini peningkatan yang sangat mendadak jika dibandingkan berbanding tahun-tahun sebelum ni lah. Dan pada waktu yang sama juga kita juga monitor dari segi virus lah kan. Jadi kita kata ada dua jenis virus yang boleh menyebabkan HFMD. So kita monitor lah yang macam kita cakap tadi, kita risau kalau ada kes yang disebabkan oleh virus enterovirus 71 tu dan boleh menyebabkan kematian lah. So yang ni kita akan sentiasa monitor dari semasa ke semasa. Macam mana dengan situasi di negeri kita pula, di Kelantan betul? Okey, di negeri Kelantan khususnya lah, pattern dia lebih kurang sama dengan di peringkat kebangsaan pun. Okay. Cumanya kalau tadi di peringkat kebangsaan Dr. Syam bagi tahu tadi dalam 20,000. Okey, untuk tahun 2024, tahun lepas lah, total untuk negeri Kelantan ni lebih kurang 2,000 kes untuk kita. 2,000 kes, dan di mana sama je, dia bermula peningkatan tu pada suku keempat, lebih kurang bulan 10 macam tu. Kita nampak akan memang ada peningkatan kes di situ. Lepas tu kalau nak ceritakan berkenaan dengan kumpulan umur, kalau kita tengok untuk yang tahun 2024, majoriti ni adalah daripada kanak-kanak lah, daripada mungkin yang berumur bawah pada 7 tahun, lebih kurang 90% daripada situ. Tapi kena ingat penyakit ni walaupun kebanyakannya mungkin dijangkiti oleh golongan kanak-kanak, tapi ada kalau macam tahun lepas pun ada sebilangan pesakit dewasa yang dijangkiti oleh penyakit ni lah. Kalau macam tu, semua peringkat umur terdedah kepada virus ni dan boleh dijangkiti lah. Walaupun ramai kejadiannya berlaku di kalangan kanak-kanak. Jadi peningkatan kejadian penyakit HFND ni di Malaysia dan di Kelantan maksudnya dah melebihi paras normal lah kan. Jadi macam mana bila kejadian dah meningkat, dah kes makin banyak, jadi apa cadangan daripada unit kawalan penyakit berjangkit ni yang kita boleh lakukan? Kalau kanak-kanak macam ibu bapa, kalau kejadian boleh berlaku di tempat kerja, tempat pusat asuhan, apa tindakan yang mereka perlu lakukan supaya penyakit ni tidak merebak kan? Baik. Okay, so untuk kita kata mengatasi lah kan penyakit ni ataupun untuk mengelakkan penularan penyakit ataupun wabak HFMD ni, so untuk kami di peringkat unit kawalan penyakit memang sentiasa buat siasatan lah. Setiap kes tu perlu dinotifikasikan lah, dinotifikasi, dan pihak kami akan jalankan siasatan kepada semua kes HFMD tu. So setelah siasatan dijalankan, so kita akan bagi tahulah parents tu supaya kanak-kanak ini
diasingkan. Okay. So kebiasaannya apabila kanak-kanak ni didiagnose dengan penyakit HFMD, kanak-kanak tersebut layak untuk mendapatkan parents lah, biasanya parents akan layak untuk mendapatkan cuti kuarantin bagi menjaga anak lah. Okay. So apabila anak ni dijangkiti, so kita asingkan dia. So yang mana pergi taska, pergi tadika ke pusat asuhan apa semua, kita minta kita kalau boleh tak pergilah. So parents perlu asingkan dia di rumah ataupun jaga di rumah supaya kanak-kanak tersebut tidak menjangkiti kanak-kanak lain di taska lah. Okay, selain daripada itu, untuk ibu bapa juga pentinglah untuk memastikan keadaan kanak-kanak tersebut lah. Okay. So seperti kita tahu, HFM ni dia boleh ada ulcer dalam mulut dia kan. Okay, so kalau dah ada ulcer tu, kanak-kanak biasa susah lah nak makan kan. Tak ada selera makan apa semua, minum pun tak lalu apa semua. So kita tak nak sampai kanak-kanak ni berlaku dehidrasi. So penting untuk parents itu sentiasa memantau lah keadaan kanak-kanak tersebut. Sekiranya keadaan kanak-kanak tersebut nampak bertambah teruk kan, macam sangat-sangat lesu apa semua, perlu bawa ke hospital lah. Okay, perlu mendapatkan rawatan lanjut di hospital. Okay, ini peranan ibu bapa lah bagi ibu bapa yang mana anak-anaknya dijangkiti oleh penyakit HFMD. Mengasingkan, menjarakkan kanak-kanak yang sihat daripada kanak-kanak yang telah di rumah pun sama juga kan. Mungkin abang yang dapat jangkitan, adik ke kakak ke masih belum dapat jangkitan. So kat rumah pun perlu asingkan lah yang dapat jangkitan tadi dengan yang masih sihat. Jadi individu yang sihat tidak boleh berhubung rapat dengan individu yang sudah dijangkiti oleh penyakit HFMD. Ya, kalau boleh maksudnya selain daripada mengasingkan tu, ada tak perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan kanak-kanak yang sihat ni boleh dijangkiti walaupun sudah diasingkan daripada kanak-kanak yang sihat? Ada tak medium-medium lain yang boleh kita tahu supaya kita dapat mencegah dengan lebih berkesan? Kita kena tahu dululah macam mana HFMD ni, penyakit HFMD ni merebak. Cara penyebaran dia macam mana. Dia ada banyak faktor, tapi kebiasaannya adalah disebabkan droplets ataupun cecair daripada virus tu sendiri. Seperti yang kita bagi tahu tadi, akan ada ruam-ruam di tangan, di kaki dan sebagainya. So bila kebiasaannya ruam-ruam tersebut akan ada cecair lah. Jadi menyebab benda tu bila sebab dia kita panggil penyebaran dia adalah secara direct contact. Contohnya kanak-kanak ataupun dewasa yang dijangkiti tu, kita pegang tombol pintu ataupun alat-alat permainan dan sebagainya. So sekiranya kanak-kanak tersebut dijangkiti dan individu yang sihat pegang benda tu, dia akan menyebabkan penyebaran lah. So daripada betul. So daripada situ boleh dijangkiti melalui sentuhan, melalui barang-barang yang tercemar dengan betul. virus. Betul. So macam Datuk Husni berkata tadi, cairan kan, cairan daripada ruam ataupun daripada lepuh. Selain cairan tersebut macam hingus, najis, kanak-kanak tersebut pun boleh mempunyai virus tersebut lah. So kalau ada individu lain yang bersentuhan dengan tu, dia boleh mendapat jangkitan lah kiranya. Jadi barang-barang yang mungkin dah tercemar dengan virus tu, kita perlu bersihkan lah. Kita perlu sanitasikan dia lah. Okey. Seperti yang doktor sampaikan tadi, kejadian ni kebanyakannya berlaku di kalangan kanak-kanak. Betul. Dan yang kita tahu, kanak-kanak ada yang berada di rumah, ada yang berada di pusat asuhan, ada yang bersekolah. Kalau kejadian penyakit ni berlaku di tempat-tempat macam ni, apa cara yang dia boleh berjangkit? Macam mana dia boleh berjangkit? Okey, baik. Daripada analisa yang kami jalankan, kebanyakan kes-kes HFMD ni berlaku di kawasan rumah lah, yang mana kami rasakan
mungkin punca sebenarnya adalah daripada kawasan-kawasan yang tempat-tempat orang ramai lah, seperti pasaraya, taman permainan. Okay, so macam saya cakapkan tadi, sekiranya pesakit ini ataupun kanak-kanak yang dijangkiti oleh HFMD ini dijangkiti, okay, so kita minta dia dikuarantinkan dengan betul lah. Kalau boleh elakkan pesakit-pesakit ini di kawasan-kawasan tumpuan orang ramai lah, termasuklah pasaraya tadi kan, pasaraya ataupun taman permainan. So contohnya macam pasaraya tu, kalau kita pergi ke pasaraya, biasanya kalau anak-anak kecil kita akan letakkan dalam troli kan. So kalau pesakit tu kita letakkan dalam troli, and then contohnya dia ada ruam dia ada syai dia, ataupun dia bersin ke apa, so kena kat troli tu. Okay, lepas tu troli tu orang lain pula guna, kanak-kanak lain pula yang duduk kat dalam troli tu dan sentuh troli tersebut. So virus tu akan dapatkan kanak-kanak yang seterusnya. So itu antara cara penyebaran HFMD ni boleh berlaku lah. So kalau boleh kita elakkan benda-benda tu. Sama juga di taman permainan kan. So kanak-kanak ramai di taman permainan, termasuk juga permainan indoor lah, Kidzania ke apa semua kan. So kalau kanak-kanak yang sakit ni, yang ada HFMD ni, kalau jangan bawa lah ke tempat-tempat macam ni, sebab dia boleh menyebarkan virus tu di tempat-tempat macam ni. So virus tu boleh berada melekat di alat-alat permainan apa semua tu. Okay, so yang ni kita kena elakkan lah. Okay, seterusnya sama, ataupun kenduri pun sama jugalah kan. Kenduri pun sama juga, kat situ pun ada sesak kan, ramai orang apa semua. So kena elakkan jugalah. So untuk taska pula, kalau cikgu lah, contohnya kalau cikgu dapat perasan ataupun kanak-kanak tersebut, mungkin ibu bapa tak bagi tahu pun kanak-kanak dia tu demam ke kan, ada ruam ke, ada lepuh ke apa, tapi waktu kat sekolah taska tu baru perasan, so cikgu tu patutnya asingkan lah. So di taska tu sepatutnya ada satu ruang isolasi, supaya kanak-kanak yang apapun yang tidak sihat lah kan, kita kata tidak sihat ataupun yang sakit ni, diasingkan dengan kanak-kanak yang sihat. Kebiasaannya dekat taska pun kita memang aware yang diorang buat gatekeeping system kan. Maksudnya kalau setiap pagi tu, kalau sebelum bila mak ayah hantar ke taska, kebiasaannya taska tadika ni dia akan buat gatekeeping system, di mana sebelum masuk ke dalam, cikgu-cikgu biasanya akan cek dulu kanak-kanak ni sihat ke tak, ada masalah kesihatan ke apa dan sebagainya kan biasanya. Oh, jadi maksudnya ibu bapa itu sendiri perlu lebih peka lah dengan keadaan kesihatan anak dia kan. Kalau anak tak sihat, maksudnya tidak boleh dibawa ke tempat tumpuan awam, dihantar ke pusat-pusat asuhan, dan perlu diasingkan lah kan. Itulah sebab kita tak nak jadi contohnya satu kes, kita tak nak dia jadi wabak. Dan kita tak naklah penularan tu berlaku kepada anak-anak yang lain pula. Jadi apa yang penting sekarang, kita nak putuskan rantaian tu. Peranan ibu bapa tu memang sangat penting lah kan. Tapi kita nak peranan-peranan agensi lain pun juga penting. So macam saya maklumkan tadi, di pusat asuhan, di taska, tadika ke tabika apa semua tu. So cikgu-cikgu tu semua pun perlu memainkan peranan mereka jugalah, untuk mengenal pasti kanak-kanak yang tak sihat ni diasingkan supaya tidak menjangkiti kanak-kanak yang sihat. Sama juga di mall-mall ataupun taman permainan lah. So saya rasa kalau yang indoor tu, mall, pengurusan mall ataupun pasaraya tu pun perlu memainkan peranan lah kan, supaya permainan-permainan mereka tu, alatan-alatan permainan tu sentiasa disanitasi, dibersihkan lah. Secara berkala. Ya, secara berkala. Okey, banyak input dan informasi yang disampaikan oleh rakan kita daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, dan kita berehat seketika. Semua bakalan satu-satu orang, hooray. Semua bakalan satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu di kutip gula batu, dan semua berkawan pulang ke busur.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesi persekolahan 2020 akan dibuka tidak lama lagi. Sila ambil perhatian. Sudahkah anda membersihkan tangan sebelum dan selepas menyentuh barang-barang dan peralatan awam seperti troli membeli belah, pakaian sekolah, kasut dan alat tulis? Penyakit tangan kaki dan mulut HFMD adalah penyakit berjangkit yang sering berlaku di kalangan kanak-kanak di hilir Perak. Ia boleh merebak dengan mudah melalui sentuhan dan titisan air. Sekiranya anak anda kelihatan tidak sihat, mempunyai gejala seperti demam, ulcer mulut, ruam di tangan dan kaki, ia mungkin jangkitan HFMD. Sila dapatkan rawatan dengan segera dan pastikan anak tidak hadir ke sekolah, tadika, prasekolah dan rumah pengasuh. Pastikan tangan sentiasa dibersihkan setiap kali selepas batuk, sebelum makan, selepas makan, selepas keluar tandas dan sebelum menyentuh peralatan awam. Selamatkan anak anda dari HFMD. Mesej ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Daerah. Satu-satu orang, hooray. Semua sekolah satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu diikuti gula batu. Dan semua berkawan pulang ke busur, berjumpa lagu semut. Bum, 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 bum. Okey, kita ke sesi perkongsian seterusnya. Tadi kita dah cakap peranan institusi, peranan ibu bapa. Jadi kita nak tahu jugalah apa peranan jabatan kita, peranan kerajaan kita dalam menangani penyakit ni. Apa tindakan-tindakan yang telah dibuat? Adakah telah berhubung dengan pusat-pusat asuhan pasaraya? Apa mesej yang telah disampaikan kepada mereka? Untuk Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan lah khususnya, kita sentiasa memantau perkembangan situasi semasa HFMD ni. Dan bukan kata masa kes tinggi sahaja yang kita sentiasa memantau. Dan kita setiap tahun, dan saya percaya bukan setakat di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri, tapi di peringkat Pejabat Kesihatan Daerah kita juga, setiap PKD kita melakukan town hall session ataupun kursus bersama kita bersama pengendali-pengendali taska, tadika dan juga pihak pasaraya, di mana di situ kita memberi kita bagi pendedahan lah kepada pengendali tersebut untuk lebih kepada langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan penularan kes-kes HFMD sebelum dia menjadi wabak. Boleh Dr. Zulhusni terangkan sedikit apa antara langkah-langkah pencegahan yang telah disampaikan kepada mereka? Seperti yang saya bagi tahu sebelum tu tadi, kita sangat-sangat mementingkan proses tu dari awal. Contohnya adalah gatekeeping yang saya bagi tahu tadi. Tapi seterusnya adalah yang penting untuk pengendali-pengendali pusat asuhan, taska dan sebagainya untuk membuat pembersihan atau sanitasi secara berkala di premis masing-masing. Dan juga kita perlu ingatkan untuk pihak-pihak berkenaan untuk mengutamakan kebersihan terhadap anak-anak ni juga. Sebagai contohnya, kita perlu memperkasakan hand washing, basuh tangan lah kan. Benda tu nampak simple, tapi sebenarnya benda itu yang boleh kata antara paling efektif sebenarnya untuk kita mengelakkan penularan itu. Selain pada tu, ada beberapa lagi. Sebagai contohnya, kita kena, pihak premis perlu pastikan contohnya, macam contoh tadi, penularan boleh berlaku dari segi bukan persentuhan, maksudnya dari segi cara penyimpanan najis tu sendiri. Sebab jadi tong sampah tu kita kena pastikan dia tertutup. Dan satu lagi yang kebiasaannya adalah kita
kena elakkan daripada gunakan air yang dalam baldi kan contohnya. Sebabnya kalau contohlah anak ni dijangkiti HFMD, jadi anak ni pun kata cebok lah. Cebok air ni. Lepas tu sentuh najis ke? Ya. Kat baldi ke? Betul. Jadi menyebabkan kanak-kanak lain juga dijangkiti juga. Jadi apa yang solusi yang kita boleh buat adalah gunakan macam air yang mengalir lah dalam sink ke dan sebagainya. Sebab kalau dalam sink kita boleh bersihkan tombol sink tu saja. Contohnya macam itulah. Okay, selain daripada tu, untuk yang pengusaha taska ataupun cikgu-cikgu di taska ni, so apa yang perlu diorang lakukan selain daripada gatekeeping apa semua tu, kena ada ruang isolasi. So dari segi pembersihan lah, kena jaga persekitaran, kebersihan persekitaran. Okay, contohnya perkongsian alatan lah kan. Biasanya alat permainan ni dikongsi lah oleh kanak-kanak kan kalau di taska. So perlu dibersihkan lah, disanitasi ataupun dicucikan kalau boleh setiap hari lah. Okay, setiap hari. Begitu juga dengan permukaan lantai, meja makan, kerusi. Okay, semua ni perlu dibersihkan setiap hari lah. Apa yang kami sarankan, kalau boleh selepas habis sesi pembelajaran setiap hari, okay, waktu petang tu, okay, mungkin boleh luangkan sedikit masa lah untuk buat pembersihan secara berkala ni. Selain itu, sapu tangan. Okay, kalau boleh kita nak elakkanlah penggunaan sapu tangan. Kalau boleh gunakan tisu. So pakai buang. So kita pakai sekali terus buang, pakai sekali terus buang. Okay, buang tu dalam tong sampah yang tertutup lah. So tak nak tong sampah yang terbuka. Tong sampah tu perlu bertutup supaya kata kalau ada virus-virus kan, dia dalam tu je lah kan, tak adalah dia ke persekitaran lah. Begitu juga dengan yang tuala lah, yang kami perasan biasanya tuala kan. Tuala ini kalau boleh tak dikongsi lah. Biasanya memang parents akan sediakan setiap seorang satu kan. Kalau boleh guru-guru di taska ni jangan kongsi lah, gunakan yang masing-masing punya tuala. Selain daripada lantai, kerusi, meja, biasanya yang tempat yang sentiasa dilupakan, tombol pintu. Tombol pintu ni kan sentiasa di tangga kan, apa kalau ada yang tangga lah. Ini yang sentiasa yang kata terlepas pandang lah, pihak taska terlepas pandang untuk dibersihkan. Tapi tempat tu pun yang sentiasa disentuh. Okay, so perlu diingatkan juga, kata kita fokus kepada kanak-kanak kan. HFMD ni biasanya dijangkiti oleh kanak-kanak. Tapi kita pun cikgu-cikgu tu, guru-guru ataupun pengendali, pengusaha taska ni pun mungkin juga boleh menjadi penyebar sebenarnya. So diorang pun perlu jaga kebersihan diri jugalah. Okay, sentiasa amalkan amalan cuci tangan yang betul kan. Sebelum sentuh kanak-kanak, bersihkan tangan. Okay, bersihkan tangan tu sama ada menggunakan air dengan sabun ataupun boleh menggunakan hand sanitizer lah. Okay, so sebelum kata nak menyediakan makanan untuk kanak-kanak, so kena cuci tangan. Sebelum sentuh kanak-kanak, cuci tangan. Selepas sentuh, cuci atau memandikan kanak-kanak kan, kena basuh tangan supaya kalau lah ada virus tu, kita tidak guru-guru itu bukan menjadi penyebar kepada kanak-kanak yang lain lah. Mengurangkan kita kalau boleh mengurangkan risiko tu pada kanak-kanak yang lain. Tapi kalau boleh yang sakit jangan hadir lah kan. Ya, betul. So dan nantilah kalau lah cikgu tu perasan time kat taska tu baru perasan, call segeralah. Parents maklumkan bahawa anak dia tak sihat. Okay, minta datang segera, bawa jumpa doktor lah untuk kata dapatkan diagnosis kan yang betul lah. Untuk dibawa untuk dapatkan rawatan segera lah kan. Macam mana dengan rawatan dia? Ada cara pencegahan yang lain ke? Macam vaksin ke, makan ubat ke sebelum kita dijangkiti tu? Ada ke ada? Okey, untuk HFMD ni rawatan dia lebih kepada symptomatic treatment ataupun rawatan simptomatik dia. Kalau kanak-kanak ni demam, kita bagi ubat demam. Kalau dia gatal-gatal dekat ruam tu, kita bagi calamine lotion ataupun sebagainya. Dan yang paling pentingnya adalah kanak-kanak ni bukan kanak-kanak je lah, kita pun orang dewasa, kalau ada ulcer di mulut, nak telan, nak minum, makan tu susah. Jadi tanggungjawab bersama ibu bapa dan juga guru untuk tengok kanak-kanak ni
selera makan ni macam mana. Sebab salah satu komplikasi HFMD tu sendiri, selain daripada yang radang otak dan sebagainya tu, lebih kepada dehydration tu sendiri. Jadi kita kena tengok kat situ. Jadi kita kena galakkan anak-anak ni untuk minum air yang banyak supaya dia sentiasa sihat lah, macam tu. Untuk pencegahan yang lain, buat masa sekarang masih tiada vaksin lah, buat spesifik ataupun vaksin untuk HFMD ni. Mungkin di peringkat clinical trial tu ada, tapi di pasaran masih tiada lah buat masa sekarang. Setakat ni kita masih tiada ubat khas. Ya, betul. Kepada penyakit HFMD lah. Betul. So kebanyakan kes kita biasanya kata dirawat sebagai pesakit luar sahajalah. Okay, so kita just bagi ubat-ubat untuk merawat gejala-gejala yang kanak-kanak tu hadapilah. So pentinglah, macam saya cakap tadi lah, pentingnya peranan ibu bapa untuk mengetahui keadaan kesihatan anak dia tu. So kalau nampak tak larat sangat, teruk sangat, dah lesu sangat kan, bawa terus jumpa doktor. Okay, kalau perlu mungkin kena masukkan ward lah, perlukan monitor kan di ward supaya doktor boleh bagi drip air kan untuk kata dehidrasi apa semua tu lah. Begitu juga kalau nampak macam simptom-simptom yang lain lah kan, mungkin juga kalau ada penyakit, maksudnya pada waktu yang sama dia ada virus lain ke, bakteria lain ke, mungkin boleh sesak nafas ke kan. So yang tu perlu bawa jumpa doktor. Okay, so kondisi keadaan kesihatan anak-anak tu perlu dipantau sentiasa supaya kanak-kanak ni mendapatkan rawatan pada waktu yang tepat. Okay, yang itulah yang perlu. So dari segi ubat apa semua tu untuk dia punya gejala sahajalah setakat ni. Jadi ibu bapa jangan takut untuk bawa anak-anak ke klinik lah kan, untuk dapatkan rawatan. Untuk kali pertama tu kalau dah jumpa doktor kata okey kan, tak ada masalah apa-apa. Ya, memang itu kali pertama. So kita takut keadaan ni merosot, keadaan kanak-kanak tu merosot kan. So perlu untuk rawatan seterusnya lah, rawatan yang seterusnya lanjut lah. Jadi bagi ibu bapa yang bekerja pun ada kemudahan kan? Okay. So sekiranya kanak-kanak ini dijangkiti dan didiagnos sebagai kes HFMD, penjaga ataupun biasanya ibu bapa lah, apakah kita akan diberi surat cuti kuarantin, cuti menjaga anak lah. Cuti menjaga anak itu selama 5 hari. Okay. And then kemudian bergantung kepada keadaan anak tu lah. So dalam tempoh 5 hari, kalau sekiranya ruam dia tu masih ada cahaya apa semua, boleh bawa jumpa doktor lagi sekali. So tengoklah keadaan tu, mungkin boleh diberikan bergilir lah ibu dengan ayah kan biasanya. Macam tu. Itu antara kemudahan yang disediakan oleh kerajaan lah kan, untuk membantu ibu bapa. Ya, betul. HFMD merupakan salah satu penyakit daripada 6 penyakit lah yang diberikan cuti untuk menjaga anak tu. Diberi kelepasan. Ya. Sebab kita tak nak bagi penularan tu lagi. Sedikit sebanyak dapat membantu mengelak daripada penularan penyakit. Putuskan rantaian tu. Okey, begitu banyak sekali info-info dan maklumat penting yang telah disampaikan, dan saya rasa semua masyarakat di sekeliling memainkan peranan penting. Ada peranan masing-masing dalam mencegah penularan penyakit yang semakin meningkat ni kan buat masa sekarang, dan semoga penyakit ni kita sama-sama dapat kita mengurangkan kejadian penyakit ni, terutamanya demi keselamatan anak-anak kita lah kan. Okey, ada apa-apa mesej kesimpulan yang nak disampaikan? Okay, so untuk take home message. Okay, so saya rasa untuk HFMD ni simple je. Okay, kita perlu jaga kebersihan diri. Okay, kebersihan diri. Sentiasa amalan basuh tangan. Yang kedua, amalan basuh tangan. Yang ketiga, jaga kebersihan persekitaran.
Yang keempat, gatekeeping lah bagi pihak Taska, Tadika, pusat asuhan tu. Gatekeeping tu yang paling penting lah, supaya kita dapat elakkan daripada berlakunya penularan wabak ataupun penyakit HFMD ni. Dan yang kelima tu disinfeksi ataupun sanitasi lah. Okay, so kalau kita boleh laksanakan 5 langkah-langkah pencegahan ini, insyaAllah kita berjaya mengurangkan kes HFMD lah untuk masa yang akan datang. Okey, itu sajalah bagi sesi kita pada pagi ini. Terima kasih kerana bersama kita hari ini, Dr. Syiham dan Dr. Zul Husni daripada Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Dan semoga perkongsian kita pada hari ini dapat menjadikan kita sebagai ibu bapa dan masyarakat yang lebih prihatin dalam menjaga kesihatan dan keselamatan anak-anak kita semua. Okey, baik. Kita berjumpa lagi di sesi kita yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum.